punya sambal kentang Ramadan. Dan ini bahan yang diperlukan. Alright, sambal kentang Ramadan. Sambal kentang dapur pujan Ramadan pun boleh sebenarnya. Dan yang menariknya, kalau anda tengok resipi tadi, dekat dalam saya punya sambal kentang ni, saya ada paste tom yum dan juga saya ada daun limau. Nampak tak ada kelainan sikit kat dalam sambal? Sebab kalau kita buat sambal yang biasa tu je, dia akan jadi biasa sangat. Jadi kita cuba olah sikit supaya kita bila kita makan dia jadi macam baik tu. Jom, kita macam biasalah. Cuma teknik dia agak berbeza sikit ataupun agak renyah sikit lah bagi saya. Tapi ini yang akan buatkan jadi sedap Saya rasa baik kita goreng kentang terus aku. Sebab kentang ni antara yang paling lambat nak masak. Sebab kalau setakat ikan bilis tu, dia sekejap je. Okey, sekejap je. Alright, untuk kentang pula, ini yang kita dah beli dan saya dah cuci, saya dah bersihkan dia. Jadi kita boleh terus gorengkan saja dengan dia punya kulit-kulit macam inilah. Alright, jadi kita potongkan dalam bentuk jari yang tebal sedikit macam ni. Okey, kita potong je dulu tebal-tebal macam ni. Alright. Lebih kurang dalam setengah inci macam itulah Okey. Lepas tu kita dice ataupun kita potong memanjang terus. Alright, macam tu. Dan pastikan juga setiap potongan tu hampir sama lah. Tak adalah orang kata macam nak kena sempurna sangat kan. Kadang-kadang orang ingat macam nak kena betul-betul potong sama saiz ni. Tak payah. Lebih kurang saja supaya dia punya tempoh masak dia tu jadi sama. Dan kalau nak lebih mudah daripada kita potong pisau ni, boleh je kalau kita nak parut. Kalau macam saya, kalau buat western punya menu ke, saya akan parut je pakai pemarut, lebih mudah. Tapi bukanlah parut yang parut hancur tu. Kita setting mata dia supaya dia jadi tebal macam ni. Kalau ikutkan dia dah panas, kita masukkan terus kita punya kentang. Inilah original fries. Kalau macam ni kita nak bagi kat anak-anak makan pun kita tak risau kan. Sebab kita tak ada letak apa-apa bahan artificial ke. Ataupun ada bahan-bahan tambahan yang lain ke apa kan, tak ada. Okey, jadi dalam masa yang sama, kita masakkan kita punya kentang ni. Okey, untuk kentang ni saya rasa lebih kurang dalam 5 minit. Okey, 5 minit tu kita boleh potong bahan-bahan yang lain lah untuk kita masukkan nanti untuk kita punya sambal. Okey, jom. Kita biarkan sekejap kentang ni masak. Sekarang ni untuk bahan yang lain. Istimewa juga kat dalam ni ada udang. Sebab saya tengok dekat dalam peti ais saya ni, dekat dapur bujang kita ni ada udang. Satukan terus. Saya akan letakkan juga sedikit sayur kat dalam ni, kacang buncis. Kalau saya punya masakan macam ni, sebab lagi-lagi untuk bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ni saya suka masak yang satu menu, tapi dalam tu ada semua. Okey, yang ni dah potong, kita letak balik kat atas pinggan kita. Nanti kita tinggal nak satukan bersama dengan kita punya sambal. Okey, dalam masa yang sama kacau sikit kita punya kentang ni, tengok. Okey, dia dah mula orang kata masak dengan cantik ni. Dia belum perang lagi, tapi saya dah boleh nampak juga yang ada kentang ni dia dah mula lembut. Itu salah satu cara juga, itu salah satu tips juga tu. Kalau nak tahu kentang ni dah masak, dia akan mula jadi lembut. Seterusnya, kita potong kita punya bawang. Okey, bawang merah macam biasa. Bawang merah memang kena pakailah untuk kita punya sambal. So, untuk bawang merah ni kita slicekan saja. Okey, seterusnya nanti kita potong juga kita punya bawang putih. Potong semua je, senang. Nanti saya tinggal nak gaulkan terus kat dalam sambal. Seterusnya untuk kita punya bawang putih, titikkan saja. Okey, kemudian nanti kita chop dan kita satukan bersama dengan kita punya bawang merah. Dah nak hampir jadi. Okey. So dia dah mula nak perang-perang macam ni. Nampak? Dia dah mula nak kering-kering. Macam ni kan. Kita boleh nampak dia punya kulit dia slightly menggerutu tapi belum fully menggerutu. Maksudnya dia belum betul-betul masak lagi lah. Tapi dia dah di dalam proses nak masak. Dan sekarang ni dia dah lembut. Nampak? Okey. Kalau macam awal-awal tadi kita punya kentang tu dia keras. So bila dia dah masuk, dia dah kena dekat minyak ni, dia dah jadi lebih lembut. Okey, so kita kacau sikit lagi dan kita dah boleh angkatkan lah kita punya kentang ni. Selamatkan dia. Yang bestnya bila ada kulit ni. Saya kalau kentang ni ada kulit, lama. Dia jadi, bagi saya dia jadi extra crispy, lagi rangup. Okey, kita keluarkan kentang kita. Tu nampak tu. Macam tu. Boleh pergi lama sikit lagi, boleh, tak ada masalah. Tapi macam ni bagi saya dah just nice. Sebab dia masih ada lagi dia punya apa, crunchy dia tu. Dan kita pun tak naklah lama-lama sangat kan masak ni kan. Tak menyabur lagi, nak berbuka lagi apa semua. Okey, seterusnya minyak yang sama. Kita masukkan ikan bilis. Okey, masuk terus dalam ni. Dan pastikan minyak tu panas. Kita jangan bergerak daripada ikan bilis ni. Kita gorengkan dia. Sekejap je. Ikan bilis dengan minyak yang panas ni, biasanya kita akan masak lebih kurang dalam seminit. Okey, dia bergantung kepada berapa banyak. Okey, kalau macam bos saya, dia ajar saya masak ikan bilis ni, minyak kena betul-betul berasap. Okey, jadi kita terus campak kita punya ikan bilis kat dalam tu. Waktu tu bila dia masak tu memang sekejap. Dia macam membuak.
Lepas tu dia kecut balik kan tu. Tapi sekejap lah, sekejap je. Kita angkat dia, satukan bersama dengan kita punya kentang. Okey, satukan dengan kentang. Seterusnya dengan kita punya ni lah. Udang pun kita goreng sekali. Masuk sikit dalam ni, goreng sekejap. Sebab nanti kita nak masak dia lagi. Macam tu. Okey. Lepas tu, kita gorengkan juga. Kita masak sikit kita punya kacang buncis tadi tu. Ni kira macam kita celur lah bagi dia lembut sedikit supaya nanti bila untuk kita punya sambal tu kita tinggal nak masukkan je sekali. Dia tak payah nak tunggu dia masak sangat. Okey, lebih kurang dalam 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oi. Jangan lama-lama nanti dia meletup-letup pecah-pecah. Sebab kita tak nak dia jadi terlampau lembut. Kita nak crunchy tu tapi dalam masa sama kita nak bagi dia masak lah kan. Okey, satukan terus. Walah. Nampak tak banyak ni kan tapi belum jadi lagi. Sekarang ni kita tutupkan api. Kita letak ni kat depan. Saya kurangkan minyak Kita kurangkan minyak sikit tapi masih lagi menggunakan minyak yang sama. So, untuk minyak pula. Okey, minyak yang saya gunakan ni masih lagi minyak yang sama. Cuma saya kurangkan sedikit lah ataupun kita kurangkan lebih kurang dalam separuh. Sebab kalau nak buat sambal ni dia memang nak kena minyak lebih. Okey, jadi kita boleh masukkan kita punya cili ni. Dan bila masuk ni dia akan mengecik sikit. Jadi kalau nak kacau tu jauh sikit pun tak ada masalah. Kalau nak elakkan daripada baju kotor lah kan. Terus. Okey, bawang merah, bawang putih satukan terus. Saya suka kalau masak ni biar minyak banyak macam ni. Sebab ini yang akan buatkan sambal kita tu tahan lebih lama. Okey, itu yang bila kita masak macam ni kita boleh biarkan dekat atas meja makan tu. Okey, berminggu-minggu, tak ada masalah. Yang penting minyak kena lebih. Sebab bila minyak lebih, oksigen tak boleh masuk dalam. Tak ada oksigen, tak ada bakteria. Okey, seterusnya kita potong sedikit kita punya cili padi. Untuk bagi extra kick je. Tapi saya bagi yang kepada dua lah. Saya tak adalah potong kecil-kecil sangat. Kalau kecil-kecil tu dia jadi, nanti bila kita makan jadi macam pedas sangat pula kan. Yang ni kita just bagi separuh je. Okey, masuk terus dalam ni. Bersama dengan kita punya daun limau. Kalau rasa macam nak buat nasi goreng, kalau dulu-dulu mak saya kan, saya suka betul lah kalau nasi goreng tu. Dia buat sambal, lepas tu daripada kriuk kuali ni kan, sambal yang tinggal kat dalam kuali ni, dia punya kerak-kerak tu, dia ambil nasi putih, dia letak dalam kuali ni, gaul-gaul-gaul, jadilah nasi goreng sambal. Okey, dia pecah minyak sikit, kacau-kacau macam tu. Kalau nak tahu dia pecah minyak, dia akan mula kering lah. Okey, kita satukan dengan kita punya tom yum paste. Tom yum paste ni lebih kurang dalam satu sudu kecil lah. Ataupun separuh daripada sudu besar. Okey, kacau sikit lagi. Dia dah nak mula pecah minyak. Okey, kita boleh tengok dia dah mula kering-kering sikit. Walaupun tadi sebab kita satu lagi sebab kita dah letakkan minyak yang banyak jadi dia punya pecah minyak tu lebih cepat. Dia jadi lebih cepat. Okey, seterusnya kita masukkan kita punya sos tiram. Ini kalau buat banyak macam ni kan, boleh ni bagi jiran-jiran sikit. Kita boleh satukan ni dengan watak utama kita. Udang, kacang buncis, kentang dan juga ikan bilis. Bismillah. Kita dah masukkan bahan kita ni, pinggan ni kita pakai balik sekejap lagi. Jangan lupa seasonkan dia. Kita letak sedikit gula. Ini yang best ni. Bila kita pakai gula perang ni untuk sambal, memang cantik warna kita. Okey, kita masukkan sedikit garam. Dulu-dulu kalau buat sambal, memang dia akan pakai gula perang tu. Warna dia jadi cantik, lagi gelap. Tu samalah kalau korang rasa macam nak buat sambal, nak buat berniaga ataupun nak buat makan ni, cuba pakai gula perang. Sebab bagi saya gula perang ni dia lebih murah sedikit lah bagi saya. Dia lebih murah. Tutupkan api. Jom kita ambil semua ni. Tu dia. Saya dulu waktu saya belajar dekat Kuantan, mak saya suka buat sambal. Sebab saya memang suka sambal. Tapi dia buat sambal kering lagi kering daripada ni lah. Yang macam ni kan dia macam berkuah-kuah minyak sikit kan. Tapi kalau nak buat lagi kering pun cantik. Itu pun boleh tahan lama tu. Yang penting anda rajin-rajinlah ke dapur buat. Dan nampak tak berapa banyak yang kita boleh dapat dengan hasil yang kita beli kat pasar tadi. Dan inilah dia. Kita punya killer menu kegemaran saya. Sambal kentang Ramadan.